akhirnya setelah lama kita tak buat AI team punya content, so hari ni, bulan ni kita mulakan balik AI team punya content. Dan konten pertama dalam 2026 ni untuk konten AI team. Betul tak? Betul! So, konten yang saya nak buat hari ni adalah konten teka-teki. So teka-teki ni, teka-teki ni semua make sense tau korang? Okay, kita tengok And siapa yang gagal untuk menjawab? Spray. Air ni busuk tau sebenarnya. Oh my god. Jerawat kau? Kukur, air apa ni Kur? Tak. Air ni wangi. Betul, serius. Tak tipu. Okay, kita mula. Soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama Fah Okay kakak. Kalau kau sebut nama dia, dia terus hilang. Siapa? Sebut nama tu hilang. Kalau kau sebut nama dia, dia terus hilang. Siapa? Kaki hutang. Itu adalah fakta tapi salah. Okay. Dia bukan siapa, apa. Oh dia benda ke? Ya, kalau kau sebut nama dia, dia terus hilang. Apa tu? Mantan bajingan. Salah. Boleh minta clue Akak saya nak clue. Okey, depan dia S, belakang dia P. Selalu orang akan cakap dia kalau orang tu riuh. Senyap. Benar sekali. Okay, me turn. Okey, seterusnya soalan ni. Ayah ada 4 orang anak. Okay. Aiman, Aisyah, Aina. Siapa anak keempat? Aiman, Aisyah, Aina, Najla. Itu N depan. Sini Najla. Sini. Okey. Ayah ada 4 orang anak. Aiman, Aisyah, Aina. Yang penting bukan Hazarina lah. Okey. So, siapa anak keempat? Ayu. Hampir sikit nak sama tapi belakang tu salah. Kat mana nak tahu anak dia? Sini. Okey. Anak keempat dia anak ayah. Anak ayah. Anak ayah dia 3. Sikit lagi nak betul. Sini. Jauh sikit, jauh dekat. Okey, dah. Ayah. Benar sekali. Ayah. Ayah tu pun dia pun anak kepada ayah dia. Okey, seterusnya. Apa benda tak hidup tapi boleh membunuh? Tak hidup boleh Membunuh. dendam. Sabar dah. Clue. Tolonglah. Okey, clue dia adalah dalam sehari tu dia berdetik. Nadi. Sabar kak. Dah 2 kali. Sini. Okey, saya try. Jawapan dia adalah waktu. Okey, benar sekali. Okey. Saya teman. Okey, semakin kau ambil, semakin dia membesar. Apa dia? Aiman. Semakin kau ambil, semakin membesar. Apa dia? Yang capik cucuk kat badan dulu. Steroid. Salah. Sini. Dekat kau semula. Sini. Okey, lelaki. Okey, soalan sama sambung handphone. Semakin kau ambil, semakin dia membesar. Apa dia? Telur ayam bukan. Lima. Okey. Empat. Saya tahu. Saya tahu dah. Air. Dah, salah. Clue? Depan dia L, belakang dia G. Ada clue pula. Baby boleh minta clue, kau je tak nak minta clue. Ada orang dah sebut tadi. Lubang? Benar sekali. Oh, lubangku. Okey, seterusnya. Apa yang sentiasa datang tapi tak pernah sampai? Apa yang sentiasa datang tak pernah Tapi sampai? tak pernah sampai. Apa yang clue. Depan dia M, belakang dia A. M Ada 4 perkataan. A.
Benda apa eh? Lima. Empat. Tiga. Mampus. Buka dulu. Sini. Buka. Dah. Tiga. Apa yang sentiasa datang tapi tak pernah sampai? Masa. Okey, benar sekali. Okey, seterusnya. Ni senang je. Kau masuk bilik gelap. Dalam bilik ada lilin, dapur gas, lampu, minyak. Apa kau nyalakan dulu? Banyak benda dalam bilik tu. Nyala dapur gas lah. Saya tahu nyalakan lampu. Sebab gelap kan, lampu on dulu. Dapur gas lah lampu ni. Okey, Aiman. Nyalakan apa? Lampu. Clue kak. Clue dia adalah benda yang boleh mengeluarkan api. Kau masuk dalam bilik gelap. Dalam bilik tu ada lilin, dapur gas, lampu minyak. Apa yang kau nyalakan dulu? Nyala. Ni, Daryl. Bukan. Lighter. Sikit lagi nak betul. Betul lah tu. Sikit lagi nak betul. Clue. M depan dia. Mancis. Benar sekali. Nyalakan tekad di ujung cerita. Mana tak mancis? Okey, seterusnya. Apa yang boleh pecah tanpa disentuh? Saya tahu. Syamil kau tahu? Magic Asrah itu. Saya tahu. Cakap dulu. Mana boleh? Pecah rahsia. Okey, turn dia. Salah. Okey, sabar dulu. Semua lah. Bukan kau kata dia. Keropok Asrah itu yang dia buat magic tu. Jawapan tak luar otak langsung. Tak, ni air kosong. Cuma dia ada lagi rasa dia. Tengok kau pula. Kau kan ni channel ni. Cepat. Apa yang boleh pecah tanpa disentuh? Clue. Okey, clue dia kalau kau bercakap dengan orang tu mesti kau akan cakap benda tu kalau kau nak meyakinkan dia. Rahsia. Rahsia. Percaya. Kau sini. Kau nak ni kan tadi kan? Kau dah jawab tapi Dah. salah kan? Okey. Cakap salah. Saya cuba. Pecah kepercayaan. Serabut aku tengok ni. Dah, betul. Betul. Okey, seterusnya. Semua orang kejar aku. Tapi bila aku datang, semua menyesal. Siapa aku? Jangkayat. Ha? Jangka masa. Salah. Tak buka. Ngelat. Kenapa kau ada dekat belakang sekali? Ni tadi tertapuh kat Dia bukan orang. lari. Kata kerja. Salah. Korang tak serius. Perempuan. Faeka. Allah, Faik tengok. Sumpah nak tengok. Tipu. Sumpah nak tengok. Ya ke? Semua orang kejar aku, tapi bila aku datang, semua menyesal. Siapa aku? Semua orang kejar. Dia bukan orang. Kita kejar. Lepas tu, bila sudah dapat menyesal. Bila dia dah datang, menyesal. Oh, menyesal. Kesilapan. Aku suka orang suka buat salah. Kejar salah. Bila dapat menyesal. Oh kan kak? Clue. Okey, dia depan dia huruf T. T. Dia makin Lepas tu menyesal. makin kau berumur, kau tak suka benda tu. Tua ke? Benar sekali. Okey, apa yang selalu depan mata tapi orang tak pernah nampak? Seseorang yang membuat kebaikan. Tak, ni benda. Dia selalu depan mata. Tapi tak pernah nampak. Benda. Dia kita sendiri ke ataupun orang lain boleh nampak, kita tak nampak? Hidung. Benar sekali. Okey, seterusnya. Kalau aku panjang, aku penat. Kalau aku pendek, aku lega. Apa itu? Kalau aku panjang. Clue kau Nasi tak dapat clue lagi. Clue. Clue dia setiap saat. Kenapa Aina? Setiap saat kita memang memerlukan dia. Oksigen. Udara. Salah. Hampir nak tepat. Jawapan dia nafas. Benar sekali. Seterusnya. Yeah. Ini adalah soalan yang macam dia betul tapi dia macam kelakar sikit. Siapa yang paling kuat menipu diri sendiri? Logik ke jawapan dia? Logik.
Siapa yang paling kuat tipu diri sendiri? Siapa yang paling kuat menipu diri sendiri? Janji kita kepada diri kita. Salah. Share? Diri sendiri. Sendiri. Salah. Siapa yang paling kuat menipu diri sendiri? Orang yang macam mana? Perdana Menteri. Dia suka menipu, cakap nak turun minyak, nak turun minyak. Clue. Orang ketiga dia ni nak clue. Orang yang kata diri dia macam mana? Faham tak? Aku tak boleh cakap. Kalau aku cakap terus jadi clue, jadi jawapan. Siapa yang paling kuat menipu diri sendiri? Contoh macam ni, Nan. Contoh Nan tengah sedih kan? Nan, kau okey tak? Orang fake. Orang saya buka alik kat saya. Orang yang Selalu? Nan, ni Nan tengah sedih ni tak? Tengah sedih ni. Lepas tu aku tanya, Nan okey tak? Padahal dia tengah sedih. orang yang pura-pura bahagia. Nan okey? Nan. Orang yang bukan tanya balik. tak saya tengah remake kakaknya tadi. Okay. Dia tengah sedih. Lepas tu aku tanya dia. Tapi situasi tu memang kena yang tu je. Ha. Okey, so maksudnya orang yang tengah sedih. Saya dah bagi jawapan tadi. Nan tengah bersedih. Pasal aku tanya, Nan, kau okey tak? Okey lah jawapan dia. Orang yang tengah sedih lah, orang yang tengah tak okey. Laki. Orang yang selalu cakap okey. Sini, Riz. Apa? Orang yang selalu cakap okey. Benar sekali. Kan Nan cakap tadi okey. Padahal dia tengah tipu diri dia. Okey. Kalau kau buang aku, kau perlukan aku. Kalau kau simpan aku, kau tak perlukan aku. Apa aku? Okey, clue dia adalah dia ada dekat dalam ni. Dia Ihin selalu buat benda tu. Sampah. Ha? Tu mic. X. Siram jalan. Plastik sampah. Tong sampah. Sampah je. Sampah. Okey, benar sekali. Betul ada jawab tadi. Dia tukar. Dia tak yakin. Okey, soalan seterusnya. Ada apa satu benda yang tak pernah salah tapi selalu dipersalahkan? Puan. Laki kah? Itu memang betul tapi bukan jawapan dia. Dia bukan benda tapi dia apa? Apa satu benda yang tak pernah salah tapi selalu dipersalahkan? Salah. Next. Ujian. Buka Ujian berat betul ujian. buka spek. Berat betul ujian. Mal. Clue kak. Clue dia depan dia T. T belakang. R. T-Rex. Ih. 1, 2, 3. Tak ada. Okay, Ihin, thank you. Bukan dorang boleh tahu. Ihin kena. Okay, seterusnya. Apa benda lebih laju dari kilat tapi orang selalu nampak dia lambat? Kau jawab clue kak. F depan dia. F. Flash. Bukan. Apa lagi laju berkilat? Apa benda lebih laju dari kilat tapi orang selalu nampak dia lambat? Aku dah bagi clue dah. Sini. Fikiran. Benar sekali. Dipersilakan Aiman. Okey, seterusnya. Aku ada kepala tapi tak ada otak. Aku ada tangan tapi tak ada jari. Clue. Ada dekat dinding ataupun kau pakai. Jam. Benar sekali. Tak kau. Syafiq sama suruh belakang. Kalau kau depan tadi kau yang keluar ni. Oh macam tu kan? Okey, seterusnya. Aku ikut kau setiap masa tapi kau tak boleh tangkap aku. Okey. Okey. Depan jawab Okey. Boleh. Bayang-bayang. Okey, benar sekali. Tak, saya duduk depan. Saya yang jawab. Okey, seterusnya. Apa benda yang boleh buat orang menangis tapi bukan sebab sedih? Senang je. Nangis bukan sebab sedih. Ya, senang je.
Siapa nak jawab? Jawab. Tak, aku tak tolong kau. Bawang. Benar sekali. Okey, seterusnya. Apa benda paling berat di dunia tapi boleh terapung? Paling berat kat dunia. Apa benda paling berat di dunia tapi boleh terapung? Clue kak, clue. Saya tak pernah minta lagi. Dia dekat atas. Awan. Benar sekali. Oh, bijak juga akhirnya. Okey, soalan yang terakhir. Aku selalu ada di depan kau tapi kau tak boleh sentuh aku. Okey, dia selalu berada di depan tapi tak boleh sentuh. Girlfriend lah. Bukan muhrim mana boleh sentuh. Selalu berada di depan tak... Acar je. Okey lah. Serius lah. Selalu berada di depan tak boleh sentuh. Kiranya kita tak boleh pergi dekat dia. Tapi dia ada di depan. So it's a psychology question. I think it's future, masa depan. Okey, benar sekali. Ya Allah korang, sumpah. Lepas ni tak nak buat konten teka-teki. Lepas ni nak buat konten nyanyi ke, konten yang berkenaan lain tapi tak nak teka-teki macam ni. Sebab lambat dan memerlukan otak yang sangat cepat sebenarnya. Okey, korang. So itu saja konten untuk AI Team pada kali ini. Kita jumpa pada konten akan datang. Assalamualaikum.